Apakah kelajuan Malaikat Jibril alaihissalam? Seberapa pantas beliau turun dari langit ke bumi? Apabila Malaikat Jibril datang dari langit ke bumi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seberapa cepat dan berapa lama masa yang diambilnya? Untuk memahaminya, kita perlu tahu bahawa kelajuan cahaya adalah 300,000 km sesaat. Ia adalah perkara terpantas di alam semesta. Cahaya mengambil masa 8 minit untuk bergerak dari bumi ke matahari. Dan pada kelajuan yang sama, jika cahaya keluar dari galaksi kita, Bima Sakti, untuk pergi ke galaksi terdekat, iaitu Andromeda, ia akan mengambil 2.5 juta tahun. Begitulah jauhnya galaksi terdekat, dan sebahagian saintis menyatakan bahawa terdapat 100 hingga 200 bilion galaksi dalam alam semesta yang boleh diperhatikan. Dan ingat, saintis mengatakan itu semua hanyalah 1% saja. Namun ingat, ini baru langit pertama. Kita sebagai umat Islam percaya terdapat 7 lapisan langit. Langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh yang belum kita ketahui hakikatnya. Dan dikatakan bahawa langit ketujuh itu begitu besar sehingga keenam langit sebelumnya hanyalah seperti berada di salah satu sudut daripadanya. Dan di atas langit ketujuh itulah Malaikat Jibril alaihissalam berada di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perang Uhud, ketika gigi Nabi Muhammad SAW patah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai Jibril, pergilah sebelum setitis darah kekasihku Muhammad SAW jatuh ke bumi." Maka Jibril datang sebelum setitis darah Nabi Muhammad SAW jatuh ke tanah. Cuba fikirkan, jika Jibril datang sepantas itu dari langit ketujuh ke bumi, maka bagaimana pula kelajuannya? Allahu Akbar. Dan ketika Rasulullah SAW naik dalam peristiwa Mi'raj, baginda SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, berapakah umurmu?" Jibril alaihissalam menjawab, "Adakah kamu melihat bintang itu? Aku telah melihatnya sebanyak 70,000 kali, dan ia muncul setiap 70,000 tahun. Maka bayangkanlah berapa umurnya." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Demi Allah yang Maha Agung, bintang itu adalah daripada nurku. Akulah bintang itu." Allahu Akbar. Subhanallah.